ke sayur bintang, bintang kejora di malam indah, aneka warna hati dibuat, jiwa dahaga harapan tak kunjung tiba. Saya Ahmad bin Awang Ahmad, nama dalam DK Barat Mak Glamour. Mula DK ni belajar tahun 89. Belajar tahun 89 dengan arwah Saleh Jambu, Tok Guru Ambo. Saya memang banyak masuk pertandingan. Pada tahun 90 start di daerah Tupak saya dapat Johan. Lepas tu masuk lagi kalah. Masuk lagi kalah. Masuk lagi kalah. Tahun 2007 peringkat kebangsaan saya dapat juara dan Johan keseluruhan dianugerahkan untuk juara terbaik. Dia masuk pertanding ni rindu masa jadi juara lah. Tapi persembahan yang paling saya rindu dari DK Barat ni, saya dapat undangan muzik-muzik juara lagu tahun 2006. Itu paling saya rindu. Saya tak akan jumpa lagi. Dan pada tahun tu juga saya dapat jemputan daripada Istana Budaya konsert bersama Bonnie M. Itu pun memang saya tak akan jumpa lah. Macam seolah-olah saya ni bermimpi duduk situ. Dia lagu dalam DK Barat ni banyak kan buat cerita orang Kelantan. Mengisahkan orang Kelantan. Contohnya lagu Budu. Dia kisahkan Budu, orang Kelantan Budu ni. Tu. Lagu-lagu orang disebut daripada dulu banyak lagu. Contoh kita ambil lagu Budu, lagu Tukar Ali, lagu Jepuk Pisang, lagu Kaca Lupa Kulit, lagu Kesayuk Betang, lagu Janda. Lagu Janda tu memang ramai orang suka. Lepas tu lagu Boyo, lagu Budi dan Yasa. Itu disebut-sebut lah. Lagu tu semua ada dalam YouTube. DK Barat lah. Boleh nasihat ke orang, menyedarkan orang. Tu. Contoh lagu saya, lagu Boyo. Sikit ku tak seka, demo sanggup buat. Kita ni gak percaya, duk harap-harap. Rupa kena keboya, makan tak bertepak. Demo ku tak percaya, tak boleh nak harap, tak boleh nak harap. DK Barat hak muda ni kena belajar sebab tak suri mati. DK Barat tu. Kalau yang tua dah pergi, kalau yang muda tak kati, tak ada DK Barat. Contohnya saya, dulu macam arwah tok guru saya, Saleh Jambu, Arifin Hana, Cik Daud, Bukit Abah, Yusuf Kailung dah meninggal. Timbul saya pula, Megak Noding, Zaidi Buluh Perindu, Mak Glamour, saya dan Setapo Merok Mak. Lepas ni Setapo balik Thailand, saya dah tinggal. Megak dah meninggal, Zaidi dah meninggal. Kalau di segi juara, anak murid saya dari segi generasi baru ni, Ramli Raja Laut. Yang terbaru saya ajar juara ni menurun kepada Irfan Mutiara Biru. Banyak macam Jali Muka Tanjung. Saya sebagai orang lama dari DK Barat ni nak pesan kepada generasi baru ni supaya jaga budaya DK Barat ni, jangan hilang tradisional. Walaupun dipermodenkan, jangan hilang yang asli DK Barat ni, tradisional. Kalau DK Barat tak ada saya. Nama diberi Muhammad Irfan bin Anwar, ataupun nama pentas saya lebih dikenali sebagai Irfan Mutiara Biru.
Irfan Mutiara Biru. Kalau saya ni dalam platform Dikir Barat, saya sebagai penyanyi bakat baru. Saya merupakan orang kata anak didik lah, anak didik ataupun anak murid kepada Mak Glamour. Habis Mak Glamour ni kalau di Kelantan ni semua orang dah tahu, seorang tu joro yang orang kata cukup lama di arena Dikir Barat, dan Tuk Joro yang nama dari dulu sampai lah ni masih lagi relevan orang kata. Nama Irfan Mutiara Biru ni orang kata diletak ataupun orang Kelantan panggil dibubuh lah. Ayah saya sendiri yang letak nama Irfan Mutiara Biru ni selepas kali pertama saya masuk tanding. Seumur hidup tak biasa masuk tanding Dikir Barat. Kali pertama saya masuk, dan rezeki kali pertama dapat Johor nyanyian dalam lagu nyanyian Dikir Barat asli. Kali pertama masuk, kali pertama menang. Zaman tu tak ada lagi nama Irfan Mutiara Biru. Saya cuma letak nama Irfan anak Wah Raja Rimba, sebab ayah tu nama Wah Raja Rimba, juga orang Dikir Barat di Kelantan. Juga orang Dikir Barat di Kelantan. Dan lepas menang pertandingan tu, ayah yang letak nama tu sapalah ke hari ni. Dan nama ni diguna lebih kurang 7 tahun saya dalam Dikir Barat di Kelantan. Tandingan paling besar saya pernah masuk pada tahun 2023 ataupun 2024 gitulah. Saya pernah masuk pertandingan bakat baru. Pertandingan Dikir Barat bakat baru. Dia bukan sahaja dari segi nyanyi, dia menyeluruh. Dari segi Tuk Joro, saya kena joro, saya kena ngaruk, dan saya kena nyanyi. Semua orang kata elemen dalam Dikir Barat, joro, ngaruk, nyanyi, termasuk wabuleh atas sore. Dan saya dapat tempat yang ketiga. Tapi ada lagi lah pencapaian sebelum tu. Saya pernah Johor pertandingan nyanyi lagu Dikir Barat asli tahun 2019 sekali, tahun 2022 sekali. Tu bukan bakat baru. Tu pertandingan orang kata dia tak melibatkan umur. Semua umur, tak kira umur 40, umur 50 tahun. Tapi saya yang paling muda lah. Waktu tu saya berumur 19 tahun. Saya asalnya minat dari kecil lagi. Tapi orang kata tak ada orang jom bawa. Tak ada siapa-siapa jom bawa. Nak jadikan cerita, kalau Dikir mana-mana memang saya pergi. Tapi tak dikenali lah. Tak ada siapa-siapa kenal. Nak jadikan cerita, keturunan saya ni memang orang Dikir. Dari tuk ayah saya sebelah Thailand juga orang Dikir. Ayah juga orang Dikir. Tapi dia berhenti Dikir ni 24 tahun ada lah. Dalam 24 tahun. Sebabnya sebelah sana dia Dikir, dia niat. Arwah atuk ni niat, kalau dia menang dia nak berhenti Dikir. Siapakah ayah kita berhenti juga, ayah saya berhenti juga. Kalau Dikir tepi rumah pun dia tak pergi. Nak banyaknya dia berhenti Dikir. Siapalah saya ambil borang, saya isi sendiri untuk masuk tandingan mula-mula tadi. Situlah dia nampak bakat saya. Nampak bakat dan saya try masuk. Kali pertama dapat Johor. Lepas tu dia bawa pergi tempat backward Dikir mana-mana kalau ada jemputan. Dari situlah dia masuk jemputan sikit sampai ada lagu Kasih Aku Dibuang, nama Netuk, dan orang kenal. Alhamdulillah. Bemak ni kita kenal lama dah Bemak. Sebab Bemak ni zaman tali kaset, zaman CD lagi. Memang lama dah lah. Tapi dalam jiwa, dalam hati kita sebagai orang baru, saya ada letak dalam hati saya raya satu hari saya nak jumpa semua orang-orang yang otai dalam Dikir Barat. Dan Alhamdulillah saya boleh jumpa Abang Mak, boleh kata ambil ilmu lah. Ambil ilmu dari Abang Mak Glamour kita sendiri. Okey, harapan saya dah untuk Dikir Barat di Kelantan ataupun di Malaysia kita, saya berharap Dikir Barat ni tak akan pupuh. Kita nak generasi yang baru selepas Mak Glamour, adanya Irfan Mutiara Biru, dan lepas saya kita berharap ada lagi orang-orang muda macam saya, ada lebih muda lagi minat terhadap Dikir Barat daripada kita duduk lepok koksi kan. Baik ada Dikir Barat, dan Dikir Barat ni merupakan orang kata sumber pendapatan saya kalau kiranya. Dalam Dikir Barat ni kita bukan, kalau sebut Dikir Barat bukan Dikir Barat saya saja. Kalau untuk lah ni lah, kalau orang dulu saya tak tahu.
Kalau untuk lah ni DK Barak saya anggap macam bisnes. Dia boleh menjana orang kata pendapatan dan dia kena ada jiwa. Baru dia jadi comel. Dan kita sama-sama jaga insya-Allah. DK Barak ni memang tak kira apa-apa insya-Allah. Tak lapuk di hujan, tak lekar di panah.